tolong buka lampu dan kipas sat. Okay. Aduh, panaslah. Pilah buka aircon. Okey. Sinilah. Macam ni baru dah sejuk. Lagipun bukan aku yang bayar, sekolah yang bayar elektrik ni. Ingatlah kawan-kawan, kita kena menetapkan suhu pendingin hawa pada 24 darjah Celsius bagi penjimatan penggunaan tenaga elektrik. Ingat tu. Tu loceng dah bunyi. Eka, jom pergi rehat. Jom. Aziz, tolong aku tutup lampu kipas dan aircon sat. Malas tak? Lagipun ada kuliah yang nak masuk lagi. Ingatlah kawan-kawan, kita kena mematikan semua switch sebelum meninggalkan bilik darjah. Ingat tu. Cepat Reka, aku tak tahan dah ni. Okey, jom. Haziq, jangan lupa nanti basuh tangan, lap bagi kering dan tutup switch lampu. Malaslah. Reka tolong aku. Malaslah aku. Bukan masalah aku. Kau okey tak? Aku tak okey. Ingatlah kawan-kawan, pastikan tangan kering sebelum mematikan switch lampu dan peralatan elektrik yang lain. Jom Haziq, aku belanja kau makan. Jom.